Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wadhi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim lana bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya. Jadi kita refresh sekejap. Al-isti'arah itu apa? Jadi al-isti'arah itu adalah tasbih yang sudah melangkaui alam hakiki dan masuk dalam alam majazi. Boleh? Dapat tak? Dia punya tu. Maksud saya, kita bincang kejap. Isti'arah itu adalah tasbih. Kerana di dalamnya ada perbandingan antara satu benda A dengan B. Tetapi dia sudah keluar daripada alam hakiki. Kalau tasbih sahaja, A seperti B, dia masih di alam hakiki. Kerana tasbih itu sendiri sekadar membandingkan apa yang sebenar dengan apa yang tidak sebenar. Ataupun mengumpamakan apa yang sebenar dengan apa yang tidak sebenar. Itu tasbih. Jadi kalau bahasa itu duduk tahap tu, itu kita panggil hakiki lagi. Kemudian ingat lagi tak? Dalam ni kita kena refresh ni sebab benda ni penting. Isti'arah tasbih tadi, apabila dia sudah keluar daripada unsur perbandingan dan mula menjadi seolah-olah sebagai sesuatu yang hakiki, sedangkan dia bukan hakiki, di ketika itulah kita panggil dia sebagai isti'arah. Jadi dari tasbih, dia melangkaui alam majaz sampai kepada alam isti'arah. Jadi kena ingat baliklah majaz tu apa. Ni sahabat saya tak ingat dah nota kat majaz ni kat mana. Ada ingat lah kita bincang majaz muka surat berapa? Wow, dah kikut. Sekejap. Lagi? Kejap. Ustaz, tu majaz lugawi. Nampak jadi majaz ni dia tengah-tengah antara tasbih dengan isti'arah macam tu. Jadi cuba tengok apa itu majaz. Majaz ni mudah apabila sesuatu lafaz itu sudah melangkaui, berpindah daripada makna asal kepada makna baru. Jadilah majaz. Itu dia. Tetapi dia belum sampai kepada tahap isti'arah. Dia masih majaz jika dalam perpindahan makna tadi ada qarinah yang memberitahu bahawa maksud yang dikehendaki
bukan makna baru itu, bukan makna hakiki itu, tetapi makna baru yang dipakai. Jadi hubungan di antara makna baru dengan makna lama tu kita panggil ada unsur musyabahah. Jadi hari ni saya nak kata musyabahah tu bau-bau tashbih. Bau-bau tashbih. Jadi artinya dia sudah keluar daripada tashbih yang A seperti B tadi. Dia terus kepada makna baru dalam bentuk bau-bau tashbih. Jadi itu yang kita jumpa dalam contoh kita seperti bawah ni. Ni. Isu matahari ini, kemudian ini negeriku, dan kita jumpa dalam cerita tanyalah kampung, tanyalah unta. Jadi di situ itulah bezanya majaz dengan isti'arah, di mana bahasa tu kita nampak masih ada unsur jelas bahawa perkataan qaryah di situ bukanlah bermakna masuk asal kampung, tetapi sudah merujuk kepada makna yang bukan asal. Tetapi bila kita kaitkan dengan tanyalah kampung, di situlah kita akan nampak, oh ini majaz, kerana dia sudah bermaksud penduduk kampung. Jadi itu beza antara majaz dengan tasbih. Dan dalam ni kalau kita tengok, tak adalah pula dia nak menyamak mengatakan penduduk itu seperti kampung, tapi bau-bau tu ada. Tak adalah dia maksud penduduk itu seperti kampung lah. Tak ada gitu. Tapi bila dia kata tanyalah kampung, jadi ada unsur seolah-olah pengorangan tu. Kalau sahabat ingat dalam istilah sastera, dia panggil ada unsur personifikasi, ada unsur pengorangan, mengorangkan kampung, mengorangkan unta sampai boleh tanya. Jadi proses pengorangan itu lah yang kita panggil majaz. Itu dia. Jadi itu beza antara tashbih dengan majaz. Sebab tashbih ia bukan mengorangkan apa-apa pun. Dia sekadar orang kata membandingkan A seperti B. Okey. Tapi unsur menunjukkan pengorangan tu jelas, kerana tak munasabah. Kampung boleh bercakap, unta boleh bercakap sampai ditanya. Macam ni lah juga ni. Penduduk negeriku. Negeri itu mulia. Itu dia. Tak munasabah. Baik sahabat semua. Yang mulia itu orangnya. Jadi itu yang kita nampak. Jadi hari ni kita pergilah kepada isti'arah yang kita nak bincang. Jadi terpaksa kena ulang-ulang banyak kali benda ni. Pengalaman kita belajar dulu pun, ustaz ni ulang berbelas-belas kali. Setiap kali nak mula kelas, dia ulanglah perbezaan-perbezaan tadi. Sebab itu cara nak masukkan. Lepas tu, isti'arah ni apa beza pula dengan majaz? Dia ada unsur menggunakan bahasa bukan lagi dengan makna asal. Dan ada unsur tashbih. Ya. Jadi dalam isti'arah ni, dia masih ada unsur perbandingan. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Boleh? Dan dia ada unsur melangkaui makna asal yang kita panggil majaz. Tetapi bentuk penggunaan dia itu lebih tinggi daripada majaz tadi. Sehingga kita tak terasa lagi unsur-unsur pengorangan. Seolah-olah
unsur pengorangan itu pun hampir hilang. Itu dia. Apa cara dia? Apabila dua bahagian tasbih itu dibuang. Sama ada dibuang musyabbah ataupun dibuang musyabbah bih. Jadi kalau buang musyabbah bih itu masih ada, tu terang sikit, kita panggil tasrihiyah. Tapi kalau buang musyabbah bih, maka tinggal musyabbah. Musyabbah tu pun sahabat semua makin susah untuk dianggap seperti majas. Seperti majas, seolah-olah sudah menjadi seperti hakiki. Jadi ini yang kita jumpa dalam ayat Az-Zulumat, An-Nur. Jadi sahabat, hari ini setelah kita selang masa sekian lama, saya nak sebut satu benda ni. Nak tahu dia istiarah ke tidak, otak kita tu dengan sendiri mengalami satu keadaan bila orang sebut Az-Zulumat atau orang sebut An-Nur, kita tak perasan dah. Dia itu bukan lagi makna hakiki. Bahkan kita rasa ia hadir seakan seperti makna sebenar. Gitu. Untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. So, sense kita terima macam tu je, seluruh masuk. Jadi, bila fikir-fikir balik, baru kita nampak dalam keadaan ni, satu benda yang akan berlaku pada otak kita, saya nak sebut begini. Makna baru serasa akan lebih sebati berbanding makna asal. Seakan makna asal itu pula seakan terasa asing dalam minda kita. Itulah istiarah. Itu dia. Boleh ya? Jadi sahabat semua, untuk nak rasa benda tu supaya lebih jelas lagi, baru ni kita bincang dua contoh istiarah tasrihiyah, iaitu yang dibuang musyabbah, di mana dibuang dolal, dibuang hidayah, lalu disebut musyabbah lagi Az-Zulumat dengan An-Nur sahaja. Okey. Dan dekat sini kita ada buat contoh macam ni dalam senarai kita ni. 1, 2, 3, 4. Ajas lughawi, sahabat tengok. Nur, cahaya. Diguna untuk makna zulumat. Jadi perasan tak? Makna zulumat sudah ditinggalkan. Sorry. Makna dolalah atau hidayah tadi sudah ditinggalkan. Dan terus saja dicerak makna zulumat dan nur untuk ganti makna dolalah dengan hidayah tadi. Jadi sahabat rasa sendiri ya, ketika pencerapan makna tu berlaku, apa yang pelik yang kita pun tak tahu siapa buat, Allah Ta'ala punya kuasa, makna-makna baru itu masuk macam tu je. Selamba je dia masuk dalam diri kita sampai kita tak terfikir, seakan tak terfikirkan lagi kepada makna asal. Dan sewaktu itu unsur tasbih tadi makin pudar. Di mana kita seakan-akan tak kesan dan tak tengok lagi kepada tasbih, iaitu petunjuk seperti cahaya, kesesatan seperti kegelapan. Kita tak nampak lah yang tu. Jadi sahabat semua, apa dia punya hubungan di situ? Iaitu tasbih dolal bizulumat. Qarinah dia
qarinah yang boleh memandu kita tengok itu ialah keadaan yang kita panggil mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Itulah tasrihiyah. Lepas tu, kalau pergi yang makniyah ni pula, ni buah yang kepala yang sudah masak. Kepala yang sudah masak. Jadi dia beza sikit je. Maknanya kepala seperti buah yang sudah sampai masanya untuk dipetik. Itu maksud dia. Tapi dia tak sebut buah, dia kata yang sudah masak. Jadi tak jadilah kepala seperti. Dia akan jadi kepala yang sudah masak. Maksudnya kepala seperti buah-buah yang sudah masak. Jadi di situ sahabat semua, dia punya sentuhan makna tu begitu dahsyat jugalah. Ya? Baik. Jadi hari ini kita nak sambung contoh baru ni kita baca nota tak saya ingat saya. Tasbih dalam Quran ke? Ada tak saya beri nota tu? Nota luar ke Ustaz? Saya rasa macam ada tasbih. Itu apa benda saya tak ingat. Istiarah kalau nota daripada luar ada Ustaz. Istiarah. Istiarah fil Quran nota daripada luar ada tak? Ada. Ada saya bagi tak? PDF. PDF. Rasa macam belum lagi. Kalau asal macam tak ada. Tak apa. Saya hantar sekejap. Untuk nak boleh tengok. Itulah. Bila dah masuk kelas satu lagi tu. Okey, sekejap ya. Baik, saya sudah hantar. Jadi sahabat boleh tengok nota tu sekejap. Ni ada yang Zamira suruh kita buat kotak ni, ingat Zamira? Ingat. Ni. Ini kotak Zamira lah ni. Baik. Jadi dekat sini ada contoh. Kita baca syair dululah sekejap. Boleh? Ni ayat Quran ni. Isti'arah tamthiliyah. Itu yang ketiga. Yang kita dah bincang. Di sini ada lagi contoh-contoh. Wassama'u matwiyatun biyamini. Kita baca syair sikit. Hari ni. Buku kita. Jadi dalam buku ni, syair yang kita nak bincang sekarang ni isti'arah tasrihiyah. Atau tak perlu dah tajuk isti'arah. Boleh pindah tajuk baru tak? Nak tanya. Nak teruskan lagi ke atau nak pindah tajuk baru? Tajuk baru, tajuk apa Ustaz? Tajuk baru. Ni, kalau kita turun lagi, kita akan jumpa ni. Asliyah. Tabaiyah. Kita akan jumpa kat sini. Isti'arah itu ada. Masa istiarah jugalah. Isti'arah. Masih kepada asliyah dan tabaiyah. Yang ni makin halus lah. Boleh lah kot. Sebab dia masih istiarah je ke. Sebab saya rasa kalau bincang tajuk contoh tambahan sama pun kita dah faham dah tu. Cuma kita kena ra'i. Ni, lepas tu jumpa lagi Zamira ni. Isti'arah, murasyahah, mujarradah, mutlaqah. Ada lagi tak? Ikutlah sahabat yang lain macam mana. Tu. Jadi, isti'arah tamthiliyah. Ini ada lagi jumpa.
yang kita tak bincang lagi tu. Nampak? Dia buat khusus lah. Kemudian, lepas habis tu, sahabat semua, kita jalan-jalan lagi. Kita akan jumpa balaghah isti'arah. Lepas tu majas mursal. Ada lagi. Dia bincang. Jumpa majas dengan alaqah dia yang cukup banyak. Majas akli. Ni. Yang kita akan bincang ni. Majas akli. Semua. Kemudian kita pergi lagi. Nanti tanda muka surat kita jadi saya tunjuk yang ni dulu. Baru jumpa kinayah. Kinayah ini bahagian terakhir dalam ilmu makna. Tahap paling tinggi ya. Lepas tu habis ya. Bila habis kinayah habis ya. Masuklah ilmu bayan dalam menerangkan makna kesan dia. Lepas tu terus ilmu ma'ani. Okey. Muka surat apa tadi? Zamira, buku kita? Yang tajuk isti'arah tadi. Isti'arah mana Ustaz yang asal? Yang tajuk besar dia? Yang kita duk bincang sekarang lah. Oh, yang itu muka surat 77. 77 sebab saya senang nak tu. Okey. Ni. Jadi sekarang ni kita nak tanya. Isti'arah ni kira faham kan? Boleh? Kalau kita hold dulu. Kita pergi tajuk seterusnya sebab tajuk kita tu banyak lagi. Boleh tak? Tapi saya kena tanya sahabat dululah. Kalau nak tambah contoh pun boleh juga, tapi macam tu je lah. Saya kena tanya ni. Macam mana? Okey. Sahabatku semua, kenapa diam? Kita teruskanlah Ustaz. Okey, Ustaz. Teruskan Kita masuk tajuk barulah sebab kita nak cepat-cepat bukan nak kata nak berlamaan sangat. Di sini kita nak kenal dia. Sebab nanti kita jumpa contoh nanti kita bincang balik kan. Ya, dia jumpa lagi. Okey. Jadi kalau tu kita pindah kepada tajuk baru. Okey, hari ni sahabat semua. Ni. Nama dia isti'arah asliyah dan tab'iyah. Jadi dalam nota ini, so untuk isti'arah yang tasrihiyah dengan makniyah ni, setakat 2 contoh ni je lah. Boleh ya? Baik. Di hari ni, kita akan masuk tajuk baru. Ni. Nama dia isti'arah. Ni kita ada ni, tajuk baru makniyah, kita dah selesai. Kemudian, ke atas ni isti'arah tasrihiyah. Pun dah selesai. Okey. Kita pergi pula. Tajuk seterusnya, nama dia al-isti'arah al-asliyah dan at-tab'iyah. Baik. Kita mula. Ini kita nak belajar hari ni. Taksim al-isti'arah ila asliyah wa tab'iyah. Baik. Ustaz, sekejap. Kalau dari sudut term kan Ustaz kan, kalau tashbih tu proses menyamakan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara dalam satu sifat ataupun banyak sifat kan yang kita dah ni dengan tujuan untuk menjelaskan atau menguatkan makna. Yang B lebih kuat pada A kan. Kalau
musyabahah, dia daripada mufa'alah kan. Hmm. So maknanya dia ada unsur kesalingan dekat situ, hubung kait yang menyamakan dua perkara, gitulah ya. Dia tak sampai ke tahap tashbih, tapi dia hanya unsur tashbih tu sebab apa? Sebab kesalingan dari sudut hubung kait, gitu ke maksud dia? Ya. Kalau Jadi dari sudut dia punya apa? Kan dia punya, kita panggil apa? Wazan dia kan dia ambil daripada mufa'alah kan. Kedua-duanya masdar juga kan. Tashbih Ya. tu daripada tafkil kan. Sebab kadang-kadang sebab term tu dia bila apa, ini daripada perbincangan kami lah waktu ulang kaji kan. Bila tak berapa clear dia jadi macam apa ni. Jadi macam ni, kita clearkan sekejap. Apa beza tashbih dengan musyabahah? Jadi betul tu apa yang doktor sebut itu, dia penting kita kena clear makna tashbih dengan musyabahah. Sebagaimana kita tahu tashbih daripada fa'ala, syabbaha, yushabbihu, lahirlah tashbih. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Jadi wazan fa'ala itu sendiri memberitahu di situ dia adalah proses mengumpamakan. Jadi bila kita sebut kalimah mengumpamakan, dia bermaksud kita masih lagi berada di alam hakiki. Cuma nak jelaskan tentang sesuatu itu secara lebih bombastik, kita umpamakan, kita bandingkan dia dengan B, yakni musyabbah B. Maka proses menjelmakan, menonjolkan ataupun mengangkat ataupun nak serlahkan kedudukan kedua-duanya itu, kedudukan sesuatu itu secara lebih nampak, sebenarnya kita nak jelaskan bagaimana kita melihat benda itu, maka kita pun buatlah tashbih. Waktu itu dia dalam proses ataupun dalam dimensi mengumpamakan. Jadi bila kita sebut mengumpamakan, kita masih berada di alam hakiki. Cuma nak cerita betapa tadi kita pun buatlah perbandingan. Itu tashbih. Contohlah, kita kalau orang dulu-dulu dia nak umpamakan pengantin tu sama sesuai, dia pun katalah bagai pinang dibelah dua. Faham tak peribahasa tu? Bagai pinang dibelah dua. Faham ke tak faham? Sama cantik sama padan. Okey, betul. Cuma kenapa dia apa yang kita boleh nampak pada pinang tu, apa yang kita nampak? Sama cantik sama padan tu betul kita tahu makna, tapi apa yang kita nampak dengan dia sebut pinang tadi? Adakah pinang tu bagi orang dulu-dulu tu macam berguna ke apa ke? Dia macam ni Kak Su. Orang dulu, benda hidangan yang paling mulia dan istimewa bila tetamu datang, mereka angkat satu cerana. Dia panggil cerana. Kenal ada cerana? Ini bahasa daerah. Ataupun tepak sirih. Jadi dalam tepak sirih tu, dia ada pinang, ada gambir, ada sirih, ada apa-apa. Lepas tu kat situ lah ada alat untuk potong. Saya tak tahu dah bahasa Malaysia panggil apa. Cekati ke apa nama, saya tak ingat. Tepak sirih, Ustaz. Tak, alat untuk potong pinang tu. Kacip. Kacik ya? Ya, kacip. Dia panggil kacik ya. So kacik tu, dia pun ambil lah pinang tu, kacik tu tajam. Jadi bila dia ambil pinang tadi untuk makan, dia pun belah je. Selalunya pinang tu yang sudah dikupas kulitnya, cuma tidak dibelah.
untuk menjamin kesegaran rasa pinang tu tidak kering. Jadi bila tetamu tu dah nak makan, dia pun belah lah pinang tu pakai kacik tadi. So bila belah dengan kacik, permukaan pinang tu sama rata. Licin je. Tak ada lekuk, tak ada apa. Maka dia pun tengok. Dia nampak itulah dunia dia, kemuliaan dia. Sebab pinang tu hidangan yang mulia. Maka bila dia tengok pengantin tu cantik, dia teringatlah pinang dia. Wah, bagai pinang dibelah dua. Kalau budak-budak sekarang, kita banding dengan buah pinang, dia tak nampak apa ke benda lah kau ni buah pinang pula. Aku kenal pun tidak. Pinang tu apa? Jadi, dengar situ. Semasa dia sebut bagai pinang dibelah dua, maknanya pelamin itu, pelamin pula, pengantin itu musyabbah. Pinang dibelah dua itu musyabbah bih. Jadi sewaktu dia kata bagai pinang dibelah dua, dia bukan nak bercakap pasal pinang, dia nak bercakap pasal pengantin. Dia masih di alam manusia, bukan alam buah pinang. Dan buah pinang tu pun tak adalah menjadi pengantin. Macam tu. So itu namanya tashbih. Itu namanya tashbih. Boleh? Itu tashbih. Berbeza dengan musyabahah yang kita jumpa dalam alam isti'arah dan sebagainya. Atau dia. Jadi dalam dunia isti'arah, alam isti'arah, unsur mengumpamakan tadi tu makin lenyap. Sehingga penyerupaan yang Dr. Suraya sebut tadi, penyerupaan ataupun persamaan antara A dengan B tadi, bukan lagi sekadar seperti, tapi sudah hampir menyerap antara satu sama lain. Sebab itu dia tak panggil tashbih, dia panggil musyabahah. Kerana dalalah sudah menyerap, meresap ke dalam dalam zulumat. Hidayah sudah meresap ke dalam nur. Sehingga kita tak nampak dalalah dengan hidayah. Kita lebih nampak nur dan sebagainya. Dan zulumat tadi. Okey tak, Dr. Suraya? Boleh Ustaz. Okey, itu dia punya kita punya kedudukan. Faham Ustaz. Nampak dia punya kesalingan yang menyerap tu dekat mufa'alah tu. Nampak? Ya, nampak Apa dipakai musyabahah dekat proses mengumpamakan tu disebut tashbih. Sebab kat situ dia ada try hard. Kita katakan tashbih tu dia ada try hard. Dia payah. Kalau mufa'alah, musyabahah ni dia ada kesalingan, tak perlu nak try hard dah, dia memang ada kesalingan kat situ. Hampir sebati. Betul tak? Betul. Unsur kesebatian tu, sebatian, kalau istilah sains dia panggil sebatian larutan. Cuma sebab dia ada karinah tu yang menyebabkan menghalang kita daripada dia sebati terus kan. Ya. Jadi dia masih memandu kita, di situ adanya unsur peminjaman. Kalau tidak, kita tak terasa pun di situ dipinjam. Kita akan terasa itu seperti hakiki. Dan itulah dahsyatnya isti'arah ini. Okey. Boleh, sahabatku. Satu lagi Ustaz, kalau macam wajhu syabah kan, dia menggunakan kalimah syabah pula So yang itu sebab asyabhu tu keserupaan makna dia. Dia isim masdar ke Ustaz? Ya. Keserupaan. Bukan penyerupaan, keserupaan. Bentuk keserupaan ataupun persamaan. Itu dia panggil wajhu syabah. Pada apa? Sudut apa? Boleh. Jadi dia sama tu dari sudut apa. Jadi kalau kita kata
ni dalam zulumat dengan nur ni, dia punya wajhu syabah dia ialah dari sudut apa persamaan di antara kedua tu. Kalau kita nak keluarkan juga tasbih, boleh. Jadi cuba kita rasa apa bentuk wajah syabah dalam zulumat dengan nur ni apa? Apa dia? Cuba cakap. Terasa tak bila saya tanya? Terasa tak macam susah je nak cari? Terasa tak? Betul. Sebab apa terasa susah? Sebab dia bukan lagi tasbih. Dia sudah isti'arah yang seakan-akan menyerap makna macam maksudnya makna baru dah telan makna asal. Dia macam menyatu kan, dia susah. Dia menyatu sungguh. Sebenarnya ada je wajah syabah dia dari sudut apa? Iaitu benar dan salah. Benar dan salah di sudut tu. Betul tak? Maknanya cahaya hidayah seperti cahaya dari sudut kebenaran. Kesesatan seperti kegelapan dari sudut salahnya, silapnya. Tapi wajah syabah tu macam tak nampak. Itulah isti'arah. Kalau pergi kinayah, lagi tak nampak. Okey. Boleh? Okay. Kalau boleh sahabat, kita pindah kepada nota kita yang baru. Okey, hari ini kita nak mengaji tajuk baru kita, Taksim al-isti'arah ila asliyah dan tab'iyah. Ini yang kita nak belajar ini. Ini saya copy ini supaya kita faham. Dalam isti'arah, ini dia letak nombor 2. Perasan tak nombor 2? Apa makna? Sebagai bahagian kedua isti'arah. Sebab dalam nota kita sebelum ni, kalau sahabat perhati, masa kita belajar isti'arah sebelum ni, dekat nota ni dia buat 1, al-isti'arah at-tasrihiyah wal makniyah. Ini. Baik. Jadi dalam nota yang kita belajar kat sini, ni di bawah ini, inilah sebenarnya yang kita belajar dulu. Jadi isti'arah 1 ada tasrihiyah dan makniyah. Baik. Hari ini kita masuk isti'arah 2. Baik, okey, kita tengok takrif dulu. Apakah yang dikatakan asliyah dan tab'iyah? Baik sahabat semua. Kita tengok dekat bawah ya. Takrif dia supaya cepat. Dia kata takunu berlaku al-isti'arah. Isti'arah itu asliyatan bila isti'arah itu dianggap asli bila tu. Jadi sahabat tengok di sini. Ini kita nak bincang. Okey. Isti'arah asliyah. Ini kita ambil yang asliyah. Bila dia jadi asliyah? Dia kata iza kana al-lafzu
apabila lafaz ataupun perkataan alladhi yang jarat fihi yang berlaku istiarah. Ini penting ni. Jarat. Ini lafaz yang berlaku padanya istiarah itu isman jamidan. Ini ciri penting. Isman jamidan. Merupakan lafaz yang beku. Apa makna ismun jamid? Nama yang tidak terbitan. Nama bukan terbitan. Sebaliknya, al-istiarah itu menjadi tab'iyah. Tab'iyah. Iza kana al-lafzu, apabila lafaz yang jarat fihi, istiarah berlaku padanya itu mushtaqan, merupakan lafaz terbitan, ya, mushtaqan, terbitan. Sahabat semua? Ya, mushtaqan atau fi'lan, atau fi'il. Jadi sahabat tengok itu. Ini yang paling penting. Jadi nak senang ingat apa dia? Oh, jadi perkataan yang berlaku istiarah tu kena tengok adakah dia jamid ataupun mushtaq atau fi'il. Maka kalau lafaz itu asli, jamid, maka kita panggil asli. Kalau dia mushtaq dan fi'il, kita panggil tabai. Dan kullu, dengar, kullu tabaiyatin, setiap istiarah tabaiyah, dengar ya, setiap, ni yang penting ni kat sini kita kena perhati ni. Setiap istiarah kullu tabaiyatin, setiap istiarah tabaiyah, qarinatuha makniyah. Penanda dia ialah dalam bentuk istiarah makniyah yang kita sebut kat atas tadi. Apa dia istiarah makniyah tadi? Iaitu istiarah yang tidak dibuat, tidak disebut musyabbah bih, tetapi apa nama, disebut ciri-ciri musyabbah bih. Wa idza ujriyat al-istiarah fi wahidatin minhuma, jadi apabila berlaku, ujriyat tu berlaku, al-istiarah, istiarah fi wahidatin minhuma, pada salah satu daripada kedua-dua tabi'iyah dengan asliyah tadi, maka imtana'a, tak boleh lagi, ijra'uha, kita nak istiarahkan sekali lagi, fil ukhra, pada istiarah yang satu lagi. Iaitu kalau dah asliyah, dia tak mungkin jadi tabi'iyah. Kalau tabi'iyah, dia tak mungkin jadi asliyah. Itu. Cuma yang agak istimewa, kalau tabi'iyah, dia mesti makniyah. Jadi dekat sini, kita kena buat macam ni. Ini sahabat semua ni. Ini tabi'iyah. Qarinatuha adalah makniyah. Yang ni, dia berkait ni. Sahabat semua. Dia berkait macam tu. Baik. Ustaz, lagi sekali Ustaz, ijra'uha tu apa maksudnya? Kita jadikan ataupun kalau bahasa sekarang ni kita run dia, kita operasikan dia sebagai istiarah.
Oh, dia Jarrad ni dia punya master if'al Ijra'uha itu maksudnya kita tak boleh lagi nak run dia sebagai isti'arah yang satu lagi. Saya terjemah. Wa iza ujriyat. Apabila sudah di-apply al-isti'arah. Satu-satu isti'arah itu fi wahidatin. Pada mana-mana satu. Minhuma. Daripada kedua-duanya. Iaitu kalau sudah asliyah, maka apa? Imtana'a ijra'uha. Tak bolehlah lagi kita run dia ataupun apply dia sebagai tabi'iyah. Tak bolehnya. Macam tu keadaan dia. Baik, jadi keadaan ni okey. Okey. Kita copy dulu contoh dia ni. Apa ni kaedah dia ni? Supaya kita boleh baca dengan baik. Ini yang ni kita dah bincang dah ni. Tamsiliah ni kita dah sebut dah bawah ni. Cuma nanti kita akan cerita ini nota tambahan. Saya nak bagi nota kita yang sebenar. Ni. Jadi ini kaedah yang kita ada. Okey. Jadi sekarang kita tengok contoh ya. Dengan kaedah ini kita tengok contoh. Baik. Sekejap saya kena tengok kamus tepat sikit makna dia. Cuba tengok perkataan majjah. Ini perkataan yang jarang kita jumpa untuk contoh pertama kita ni. Majjah ni, majjah, perasan tak? Majjah yang muju yang kita jumpa dalam syair kita ni. Dia kata qala al-mutanabbi, al-mutanabbi seorang penyair Arab. Kita pernah cerita tak siapa mutanabbi? Jadi kat sini ada satu contoh. Ini sahabat tengok ni. Al-mutanabbi ni ialah nama dia Ahmad bin Hussein bin Hassan Al-Ju'fi. Dia a'zamu syu'ara'il Arabiyah. Seagung-agung penyair Arab. Bahasa Arab. Dilahirkan di Kufah, ini penting. Tahun 915 Masihi. Kejap ya. Saya kalau sebut tarikh Masihi, saya tak berapa nak faham. Ini cerita dia yang detail. Ini rupa dia. Okey. Dia nama dia Ahmad bin Hussein bin Al-Ju'fi Al-Kindi. Bahasa Kindah. Al-Kufi, orang Kufah.
Ni dia punya era tahun 303 sehingga 354. Jadi kalau kita tengok umur dia ni lebih kurang 50 tahun sahaja. Apa dia punya perangai? Syair mujid, seorang penyair yang sangat ada kompeten lah, maksudnya betul-betul berwibawa. Sehingga digelar sebagai syair al-Arab. Syairul Arab. Dia ini mali'ud dunia. Penuh dengan kesenukan dunia. Wa syaghilun nas. Dan boleh mempengaruhi manusia. Sehingga dia ada kedudukan yang tinggi. Yang tidak pernah diberi kepada orang lain oleh pemerintah. Daripada penyair-penyair Arab selepas Islam. Sehingga orang panggil dia ini permata asing di zamannya. Permata luar biasa. Nadirah zamannya. Maknanya rare lah, orang rare zaman dia. Dan dipanggil ujubah aslihi. Orang terkagum pada zaman dia. Okey? Itu hebat dia. Jadi, dia seorang yang bijak dan menjadi kebanggaan kesusasteraan Arab. Tema puisi dia banyak berkenaan tentang diri dia dan memuji raja. Puji raja, banyak kipas raja lah. Okey. Dan dia sudah boleh menutur syair itu sejak bayi lagi. Awal-awal syair dia buat ketika umur dia 9 tahun. Dia terkenal dengan cerdik dan rajin. Baik. Apa Al-Mutanabbi kata? Kita tengok. Dia kata, ya mujuk. Ni dia cerita tentang pena. Dia bercakap tentang pena. Lalu dia kata, kalau kita tak faham dia bercakap tentang apa, susah juga kita nak faham ni. Jadi dia bercakap tentang pena ni. Okey, pena. Ya muju zalaman. Jadi kalimah ya muju ni kita jarang guna. Sahabat kena tengok makna. Majja ya muju, iaitu makna asal majja syarab. Iaitu dia lafazahu wa rama bihi wa alqa. Jadi seolah macam ni, orang tu dia bahasa ni bahasa Arab. Syarab tu ataupun minuman pun tak apalah. Ya. Dia minum satu minuman, tiba-tiba ada sebab tertentu dia pun sembur keluar minuman tu. Hembus keluar minuman tu. Tu dia panggil majja syarabah min famihi. Okey? Tu, perasan tak? Majja dia hamburkan keluar asyarabah dan minuman ataupun seumpamanya dari mulutnya. Jadi kalau bahasa kita sekarang ni melafazkannya keluar ataupun rama bihi, melontarnya keluar. La ilaha illallah, kenapa ni keluar ni? Baik. Jadi itu maksud dia. Sahabat semua. Rama bihi wa alqa. Dia lontar keluar dan dia hambur. Contoh, majjal asir. Dia menghamburkan keluar madu atau jus li hamudatihi, kerana masam dia, contoh. Okey? Ada juga bahasa lagi satu untuk lebah. Majjatin nahlah al-asal. Lebah itu melontar keluar madu daripada
dia punya badan dia. Itu maksudnya. Jadi di sini dia pun cerita tentang pena. Dia kata apa? Yamujju zalaman fi naharin lisanuhu. Menghambur keluar zalaman, kegelapan. Fi naharin, pada siang hari. Lisanuhu, lidahnya. Wa yafhamu, dan ia boleh faham. Amman qala, tentang siapa dia berkata, ataupun orang yang berkata. Ma laisa yasma'u, apa yang laisa, tidaklah, yasma'u, dia dengar. Jadi saya terjemah satu-satu. Yamuju, dia hambur keluar. Sembur keluar. Sembur keluar apa? Zalaman, kegelapan. Fi naharin, dalam siang ataupun terang cahaya. Apa yang hambur keluar? Lisanuhu, lidahnya. Okey? Lepas tu, wa yafhamu, dan dia faham atau ia faham. Amman qala, tentang sesiapa yang berkata. Tentang sesiapa yang bercakap. Dia faham. Dia faham. Ma laisa, apa yang laisa, tidaklah, yasma'u, dia dengar. Jadi sebelum kita baca syarah, sahabat cuba rasai. Sahabat semua cuba rasai pada perkataan sini, pada syair ini tentang pena. Dia bercakap tentang pena. Apa dua perbuatan yang disebut tentang pena? Yamuju wa yafhamu. Dia muntahkan dan dia faham. Jadi cuba tengok semua tu. Cuba agak-agak. Dekat mana agak-agak nampak ada isti'arah. Sebelum baca syarah dia. Okey. Zalaman ke Ustaz? Tak apa, cuba cakap. Melontarkan kegelapan dalam siang. Itu yang macam apa? Dia bukan hakiki tu kan? Okey, bagus. Teruskan. Saya nak dengar je dulu. Lepas tu lidah pula. Dia macam lagi lah dia apa? Kaitkan kegelapan dalam siang tu dengan lidah pula. Yang itu yang memang jelas dia bukan hakiki. Okey. Jadi kalau begitu, mana dia musyabbah dan musyabbah bihnya? Walaupun dia sebenarnya tidak tasybih pun, dia sudah majaz, tak apa, tapi boleh cakap untuk kita faham. Ini dalam konteks pena. Okey, saya lupa nak jelaskan. Pena tu, kolam tu dalam bahasa Arab, jangan faham pena yang macam pen kita. Bukan. Pena di sini bermaksud, dia bermaksud ranting kayu yang ditajamkan hujungnya itu menjadi lidah seperti mata pena. Jadi lidah itu dicelup ke dalam dakwat yang hitam. Maka masa mata pena itu diletak lama dalam dakwat,
maka kayu tadi akan menyedut dakwat yang warna hitam tu. Kemudian bila dia tulis balik, dakwat itu keluar semula dekat kertas. Jadi dekat situlah dia mengatakan dia muntahkan kegelapan apa semua sekali itu pada waktu cahaya terang siang hari. Okey. Jadi kat situ kita boleh nampak dah. Dekat mana musyabbah dan musyabbah bih. Okey, cuba teka. Tak dapat. Okey, kalau tak dapat kita baca syarah dia. Dia kata fil abyati salasa al-ula, okey, dalam 3 bait yang pertama itu ada isti'aratun makniyah wa tasrihiyah. Di dalam tu ada isti'arah makniyah dan tasrihiyah. Ini yang kita kena tengok. Fafil baitil awal, atau dalam bait yang pertama, syubbihal qalamu, diumpamakan mata pena tu, iaitu wahwa yang menjadi marji' ad-dhamir, tempat kembalinya dhamir yang ada pada perkataan fi lisanihi. Lisanuhu. Jadi di sini perasan tak dalam syair tu ada ni lisanuhu. Jadi yang ni kita letak dalam ni lah. Gitu. Pada perkataan perkataan lisan ni tu. Jadi ada dhamir yang kembali. Jadi ha ni maksud dia, ha ini kembali kepada al-qalam. Itu sahabat. Jadi di sini ditasbihkan apa? Qalam itu A. Qalam itu A. A. Ditasbihkan dengan apa? Dengan insan tu musyabbah bih. Kemudian nampak tak? Okey. Kemudian dibuang musyabbah bih. Huzifa. Ini benda yang kita kena nampak ni. Huzifa ni al-musyabbah bih. Al-musyabbah bih dibuang. Wa rumiza, dan diisyaratkan kepada musyabbah bih itu bisyai'in, dengan sesuatu, min lawazimihi. Jadi di situ ada unsur rumiza. Diisyaratkan dengan sesuatu min lawazimihi, daripada ciri-ciri manusia, wahwal insan. Maka di sini berlakulah isti'arah makniyah. Jadi sekarang cuba tengok dalam syair dia. Ni. Yamujju zalaman fi nahari lisanihi. Okey. Jadi cuba cek. Dia tasbih qalam dengan lidah. Dengan insan. Cuma oleh kerana syair ini dia dia dalam petikan sebaris macam tu, ada lagi regu sebelumnya. Jadi kita tak nampak lah unsur insan tadi. Jadi kalau sahabat tengok, sewaktu dia tasbih al-qalam dengan insan, perasan tak
Kolam tu duduk kat mana kalau dalam syair ni? Cuba cakap. Kat mana? A. Nak letak A kat mana kat sini? Tak ada, dekat who tu lah. Nanti dulu kat sini. Oh ni Hua. Perasan? Ada. Hua kat situ kan? Ha. Ada Hua. Jadi Hua inilah A. Ni A. Saya kena besar sikit, tak muat nak tulis. Jadi sini A. Macam tu. Lepas tu, B kat mana B? Kat mana B? B. Tak ada kan? Tak ada. Jadi kita nak tulis kat mana B dalam syair ni? Ya muju. Tak boleh. Lisan. Lisan tu B. Lisan. Cuma kita kena buat macam ni. Lisan ini dia adalah unsur yang merujuk kepada B, betul tak? So kita buat macam ni. So ini B. Boleh? Tapi kita kena maklum di sini bahawa lisan itu saya nak tanda kat mana dia merujuk kepada ni. Sinilah insan. Jadi ada unsur insan di sini. Macam tu. Lisanuhu. Jadi merujuk kepada insan. Tapi macam tak sedap duduk kat situ. Dia kena duduk belakang ni. Di sini. Insan duduk sini. Insan kat situ. Barulah kita boleh faham ni insan kat sini. Hilang semua pula. Tak apa, kita tulis je lah. Jadi kat sahabat-sahabat semua, insan duduk kat sini. Kira lisan tu yang kita kata Rumiza tu. Tu. Cuma pada tu, perasan tak pada insan tu, dia ada hu ni. Yang kembali kepada insan yang tak disebut. Hu tu kembali kepada insan ke kembali kepada Hua? Tak, insan. Insan. Oh ya. Ya, dia kembali kepada insan. Cuma, apa yang Zamilah kata, tidakkah dia kembali kepada Hua? Betul lah, sebab insan tu musyabah bih kepada Hua. Tu. Jadi, sekarang kalau dah nampak kedudukan tu, sahabat nampak tak? Musyabah bihnya disebut. Sorry. Musyabah disebut. Tapi musyabah bih tidak disebut. Dan diganti dengan perkataan yang merujuk ke musyabah. Jadi tak dia punya apa nama tu benda tu makniyah yang kita duk belajar sebelum ni. Jadi makniyah dia tak ada musyabah. Jadi tak makniyah. Okey. Sekarang kita pergi kepada syarah dia. Tengok dia cakap apa lagi. Lepas tu dapatlah benda tu. Tapi dalam tu ada satu benda lagi. Syubbiha, diumpamakan pula al-midad. Jadi al-midad ini dakwah. Ni. So ini A yang kedua. A yang kedua. Diumpamakan dengan apa? Bizolam. Dengan kegelapan.
Jadi zalam ni adalah B. Ini B. So ini B. Dari sudut apa? Dari sudut bijami'is sawat. Disamakan dengan unsur gelap. Jami' dengan asas unsur gelap. Jami' as-sawat. Yang tadi Dr. Suraya sebut wajah syabah, betul. Wajah syabah. Jadi bijami'is sawat. As-sawat itu wajah syabah lah. Ni kita panggil unsur ni. Kita panggil ini wajhu. As-sawat ini sebagai wajah syabah. Wajhu. Dia punya muka. Lepas tu wastu'ira, dalam tu ini isi seterusnya, dipinjam al-lafzu, lafaz ad-dal ala al-musyabbah lil musyabbah. Dipinjam lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bih lil musyabbah. Ni. Okey. Dipinjam pula. Jadi begini, sebelum saya baca yang tu, saya kena baca dulu. Saya kena buat step-step. Saya takut kita keliru. Jadi yang ni, sahabat semua, sampai sini selesai. Ini satu bab. Boleh tak saya nak letak? Sampai sini, ini satu pagar. Atau nak letak apa pagar ni supaya tak dia. Ni. Jadi ini satu pagar, selesai. Ni. Bahagian ini dulu. Bahagian isti'arah makniyah. Dapat tak kat sini? Jadi di sini saya letak, saya kata selesai satu bab. Boleh ke tak tahu? Saya nak tanya. Sebelum masuk perkara yang kedua. Maknanya dalam syair kita tadi, ini sahabat, setakat yang kita dah lukis tu, nampak tak di situ ada sebelum kita langkau seterusnya, rangka seterusnya. Saya selesai satu-satu tu supaya tak jadi pertindan. Okey? Jadi apakah yang telah kita buat step pertama ni? Dalam ni kolam diumpamakan dengan manusia. Jadi kolam mata pena tu umpama manusia. Tetapi manusia tak disebut. Yang disebut lisan. Jadi dengar sini baik-baik. Lidah ni sebenarnya saya nak tanya. Kalau kita nisbah kepada pena, nampak tak mata pena bahagian hujung tu, nampak tak? Kalau pena khat, biasa pena khat, dia ada hujung menirus, kemudian dia pancung sikit. Ada tak? Pernah nampak tak? Ada. Pasal tak dalam kepala kita? Pena khat. Okey. Dan kalau sekiranya benda itu dianggap lidah kepada pena, inilah lidah pena ataupun hujung pena, mata pena, kita panggil mata pena, dia panggil lidah pena. Jadi kita pun guna kalimah isti'arah juga, mata, dia guna lidah. Soalan saya, sewaktu kita sebut mata pena, lidah pena, saya nak tanya, agak-agak unsur tashbih situ menonjol ke tak menonjol? Atau sudah semakin terasa hilang? Tak menonjol, tak perasan pun. Okey, saya nak tanya. Semasa kita sebut mata pena atau lidah pena, apa yang terbayang dalam kepala kita? Kita bayang Hujung pen tu lah. hujung pen tu lah. Hujung dia kan? Okey. Terbayang tak lidah manusia dalam kepala kita? Tak.
Jadi sebenarnya hujung pena seperti lidah manusia atau hujung pena seperti mata manusia. Adakah makna lidah dan mata tadi hadir dalam kepala kita? Lidah manusia dan mata manusia? Yang hakiki tak hadir. Tak hadir. Lepas tu, yang paling bahaya lagi, dia umpamakan dengan manusia, lafaz manusia sendiri pun tak ada. Betul tak? Betul. Tapi bila dia sebut lidahnya, yang Zamira kata hu tadi, kembali kepada Zulam tu. Betul tak Zamira? Betul. Jadi Zamira perasan tak? Sewaktu kita kata lidahnya tu, memandu kita memahami di sana ada unsur musyabahah. Betul. Tetapi unsur musyabahah itu balam-balam saja. Sampai kita pun tak terpandangkan. Walaupun kita faham. Betul ke tidak? Betul. Dah bincang macam ni barulah nak fikir, oh lidah. Apa dia? Dah bincang macam ni baru nak fikir, oh dia samakan dengan lidah kan? Tidak, memang terima. Memang sebab benda tu macam dia dah sangat jauh. Harmoni dia punya makna dia tu sangat harmoni. Dia samakan dengan manusia dah. Tapi dia tak sebut manusia, dia sebut lidah. Betul tak? Tapi dia punya apa yang dia sampaikan tu sangat harmoni. Tidak ada pergaduhan dalam jiwa. Tak terasa dari situ ada tasbih. Tak terasa. Jadi bila dia buang musyabbah bih, iaitu manusia tadi, lepas tu dia hadirkan pula perkataan lidah yang juga sinonim dalam minda kita, maka kita hilang manusia. Hilang manusia. Betul. Maka itulah dia panggil makniyah. Apa makna makniyah? Balam-balam. Balam-balam kepada apa? Kepada makna asal sudah makin lenyap, makin lenyap. Nampak balam-balam saja makna asal. Akhirnya makna baru itu yang melekat dan menerpa dalam minda kita. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Baik. Kalau boleh yang tu, saya kena copy dulu. Ini, syair ini. Ustaz table kan, Ustaz table. Nanti dulu. Nanti dulu. Kita copy dulu sekejap. Lepas tu kita buat table. Dia buat table tu dia cerah mata memandang. Terfikirkah kita akan belajar ilmu sekhayal ini? Itulah Ustaz, saya benda ni lah yang paling saya tak suka dulu. Serius, tapi rupa-rupanya sebenarnya itulah kita kata apa? Inilah fitrah. Inilah fitrah yang telah diabaikan oleh masyarakat sekarang sehingga macam-macam penyakit timbul, pemikiran tak jelas, semua ni lah. Sebab jiwa kita tidak ada ruang untuk beroperasi. Sibuk Ustaz, disibukkan dengan perkara yang tak apa-apa. Itulah saya pun tak kata lebih, tapi macam itulah. Entah apa-apa tu, Zamira perasan tak? Apa yang kita sibuk tu adalah unsur-unsur material. Benar. Akhirnya aspek spiritual hilang. Betul. Hilang. Sekarang mari kita buat. Molek ni Zamira suruh buat jadual macam ni. Sebab apa? Sebab pada apa nama ni kita punya syair ini ada banyak benda. Okey. Mana majas? Kat mana majas? Majas dekat huwa. Lafaz yang ada majas kat mana? Lafaz yang ada majas lisan. Setuju tak sahabat? Lafaz yang ada unsur majas di sini lisan. Buat setakat yang kita bincang dulu. Okey. Lisan. Lisan. Atau lisan. Lidah. Dua majas. Sebab dia majas.
Sebab dia pen bukan ada lidah. Ha, Pen okey. tidak ada lidah kan seperti manusia. Okey. Saya rasalah jadual kita ni kena tambah lagi. Ha. Kena tambah ni. Ataupun kita buat dalam ni saja. Lisan itu kita tulis kat sini sebab apa dia jadi majas? Sahabat semua? Sebab apa dia jadi majas? Sebab apa dia jadi majas? Kita Majas tu maksudnya lidah tu dah diguna untuk bukan makna asal kan? Jadinya kenapa dia jadi majas dekat sini sebab bukan dia dah melangkaui makna asal dia. Betul. Dia dah melangkaui Cuma saya nak tanya, betul Kak? Betul. Dia sudah melangkaui makna asal dia. Tetapi di sini, kenapa lidah itu dianggap petunjuk majas, kata dia. Jadi ingat tak syarah dia tadi? Nah, baca syarah dia semula. Saya ambil. Saya boleh je cerita ringkas-ringkas tapi saya nak bawa. Ustaz, maknanya kan, kalau kita i'rab dulu syair ni, lisan itu fa'il kepada yang muju ya. Kan? So dia tak boleh lah ada huwa di situ kan? Betul tak boleh ada huwa sebab yang muju tu fa'il dia lisan. Okey. Sekarang dia sudah mula diganggu tu. Baik, sekarang gini. Betul dia tak ada huwa, tapi maksud saya huwa di situ bukan huwa kepada fa'il. Huwa di situ kan musyabbah bi insan. Tu. Huwa tu. Yang muju. Jadi di situ kolam, huwa tu kolam. Huwa tu. Sebab tu saya buat huwa perasan apa supaya kita nampak. Kalau doktor nak i'rab, nak tengok dari sudut i'rab, memang ya muju fa'il, lisanuhu fa'il. Jadi tak perlulah ada huwa. Betul. Kalau tengok dari sudut nahu. Tetapi huwa di situ huwa al-qalam. Maksud saya pasal nak bawah huwa tu saya letak Perasan tak? Perasan. Bawah huwa tu saya letak apa maksudnya? Iaitu al-qalam. Lepas tu dalam lisanihi tu saya letak B. Merujuk kepada insan. Jadi qalam itu seperti insan. Cuba Ustaz terjemahkan perkataan syair tu yang menjudhalaman fin nahari lisanuhu. Maknanya melontarkan ataupun menyembur keluar. Ia muntahkan. Okey. Ia muntahkan kegelapan. Tapi apa yang muntah kegelapan tu? Lisan. Baik, lisan di situ kalau kita tengok dari segi i'rab, selesai lah. Habis ya, i'rab. Tak adalah balaghahnya. Ya. Betul. Kalau kita tengok i'rab, yang muju fi'il, lisan fa'il. Habis ya. Jadi sekarang kita tak tengok yang tu sahaja. Kita tengok makna dia. Apabila lidah memuntahkan kegelapan, lidah di situ lidah apa? Cuba jawab. Lidah pen. Lidah apa? Lidah pen. Pena, qalam tadi tak? Itu sebab saya letak di situ, di dalam yang muju tu ada musyabbah, iaitu huwa.
Ustaz faham maksud saya sebelum kita ke sini kita cerita yang direct punya, maknanya terjemahan dia lidah macam ni melontarkan ataupun melentarkan keluar lisannya kegelapan dalam siang. Macam itulah kalau kita nak bagi faham dulu ayat ni. Dia maksud dia macam ni. Lidahnya memuntahkan kegelapan di siang hari. Lidahnya melontarkan kegelapan di siang hari. Okey. Nah, dalam terang lah maksudnya. So maksud dia nak banding bila gelap hadir dalam terang, jelas ke tak jelas? Jelaslah sebab dua benda yang berbeza. Okey, yang tu nanti kita bincang satu step lagi. Uh-huh. Okey, sekarang ni bila kita kata lidahnya memuntahkan kegelapan dalam siang, so itu makna biasa dia lah. Makna yang saya nampak macam kegelapan tu macam umpama dakwat yang ditulis atas kertas ke? Itu ke maksud zalaman fin nahar tu? Betul lah, tetapi kita belum bincang yang tu. Itu step yang kedua tu. Itu step yang kedua. Okay. Ya, sebab dalam syarah dia nanti, kalau doktor dah pergi kat situ, dia akan masuk sini. Wasyubbihal al-midad, dia mengumpamakan dakwat itu bizalam, dengan kegelapan, bijami'is sawad, dengan hubungan warna hitam tadi. Yang ni satu benda lagi tu. So yang ni hold dulu. Jadi doktor jangan tengok lagi sekarang kepada gelap tu apa. Sekarang ni tengok kepada muntah dengan lidah. Tengok. Jadi dalam muntah dengan lidah tu ada istiarah makniyah. Iaitu apabila pena diumpamakan seperti manusia. Tetapi manusia tak disebut lidah manusia. Dan lidah manusia itu sudah dianggap seperti lidah kepada pena. Jadi di situlah adanya A dengan B yang saya buat tu. Jadi kalau doktor pergi combine i'rab dengan huwa ni memang pening ya. Sebab huwa A yang saya buat tu bukan i'rab. Saya tadi tu pakai kata tu i'rab juga Ustaz. Bukan i'rab tu. Maksud saya dalam yang muju tu ada musyabbah. Apa dia? Huwa yang merujuk kepada qalam. Jadi kalau tak jelas kat sini, saya letaklah satu lagi. Iaitu al-qalam. Mungkin sebab dia potong sekerat je syair ni kot. Kalau baca sebelumnya mungkin kita Benar. dapat tangkap. Betul. Itu antara benda yang kita kena pick up lah. Tu. So, huwa itu al-qalam. Okey, jelas tak kalau tulis macam tu? Jelas kan? Jelas. Jadi huwa itu al-qalam. Jadi dalam keadaan ini, sahabat semua, kita akan nampak di sini al-qalam kal insan. Boleh? Dengan mana? Al-qalam kal insan. Saya letaklah kal kat sini. Al-qalam kal insan. Tapi insan tak dibuang, tak disebut. Jadi kalau nak kira, B ini kena letak kat sini, B ni. Ni kalau nak kira. B ni duduk di sini. Insan tu. Itu B. Lepas tu yang ni buang. Oh, hilang yang lain pula. Biar je lah. Jadi, macam tu. Tapi akhirnya, B itu diganti oleh lisan yang merujuk kepada insan. Kenapa saya macam nampak musyabbah bihnya yang disebut, musyabbahnya yang tak disebut lah. Dia macam ayat ni macam okey, tak apa Ustaz, teruskan dulu saya dengar.
Tak ada, kena sebut. Ya. Kena bagi tahu. Ya, sebab saya kata macam dia nampak juga macam musyabah dia yang kita nampak unsur je sebab zalaman tu kan. Tapi dia Jadi macam ni. Kalau apa yang doktor sebut tu, musyabah bih dia memang disebut. Musyabah bih pula. Musyabah dia memang disebut. Ni, melalui kalimah yang muju. Cuma dia sebut dalam bentuk dhamir mustatir yang merujuk kepada al-qalam. Jadi kalimah yang muju tu sebenarnya merujuk kepada qalam kan? Betul tak? Ya, ya. Jadi yang muju tu merujuk kepada qalam. Jadi dalam keadaan tu, qalam itu adalah musyabbah yang boleh hadir dalam kepala kita. Cuma dia hadir dalam bentuk dhamir yang merujuk kepada al-qalam. Saya ingatkan dia hanya unsur saja, unsur pen. Yang diumpama tu lisan tu jadi kita apa. Mungkin dia dah terfikir lain pula kot, tak apa. Macam tasrihiyah. Hanya doktor, dia jadi makniyah. Makniyah, tapi ada unsur tasrihiyah juga kat sini, tak tahu. Baik, kalau tasrihiyah, dia ada musyabbah bih. Musyabbah bih dia ada. Yang ni tak Jadi ada. Sebab saya nampak musyabbah bih dia tu adalah lisan tu. Baik, kalau musyabbah bih lisan, sebab bila dikaitkan dengan muntahkan tu, doktor nampak macam tu. Jadi nanti doktor dekat bawah ni, doktor akan jumpa syarah dia. Dia akan cerita kat kita ni. Sebab makniyah pun ada. Ada juga unsur dia, tapi tasrihiyah pun boleh jadi juga macam nanti sabar. Jadi wasta'ira al-lafzud dal 'ala al-musyabbah bih lil musyabbah. Di sini kita akan jumpa lafaz musyabbah bih dipakai untuk musyabbah dalam bentuk isti'arah tasrihiyah. Yang ni akan doktor nampak pada bab ni al-midad dengan az-zalam. Kat situ. Jadi yang sementara ni dulu, yang sementara ni sekarang ialah kita ambil yang ni dulu. Iaitu perasan tak di sini dia menyebut satu perbuatan memuntahkan. Okay. Jadi muntah-muntah ni kerja apa nama? Manusia. Kerja orang yang ada mulut lah. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Jadi bila dia sebut muntah, lepas tu yang boleh muntahkan tu selalunya manusia lah. Takkan kita nak cakap pasal lembu kat sini. Jadi di situlah bila kita kaitkan dengan manusia, kita akan nampak musyabbah bihnya ialah orang. Tetapi orang tidak disebut lisan. Lisan tu juzuk daripada orang. Okey? Jadi di waktu itu sahabat akan nampak di situ apabila musyabbah bih tidak disebut, yang disebut ialah lidah, hilanglah musyabbah bih. Lidah satu ciri manusia, maka lahirlah dulu isti'arah makniyah. Yang tu dulu. Boleh tak? Yang tu dulu. Ya. Jadi saya ambil yang ni dulu. Dalam nota kita tadi, sorry. Saya pun tanya dalam nota kita ni. Majaznya pada perkataan lisan. Betul tak? Betul tak? Majaznya pada perkataan lisan. Setakat yang kita duduk bincang ni dulu. Antara muntah dengan manusia itu. Kalau dia sebut manusia muntah, tak jadi apa Zamira, tak jadi majaz lah. Memang betul manusia boleh. Jadi majaz. Okey. Tetapi sebab nanti yang Dr. Suraya nak sebut tadi, bila muntah tu muntah apa? Muntah kegelapan. Tu yang jadi berserabut berkait. Sebab pada sebab
perkataan tu didahulukan, itu yang dia Jadi pada qalaman tu ada tasbih juga. Ada tasbih juga. Sekarang ni kita pergi dulu majas tu kepada apa nama tu? Majas pada lisan tadi. Jadi kita nak tanya lah di sini macam mana majas terhasil? Sebab apa kita kata lidah tu menjadi majas? Cuba jawab. Sebab pen tak ada lidah. Sebab dia al-lisan, lidah, la tamujju. Lidah tidak boleh memuntahkan. Betul tak? Tu. Lidah tidak boleh memuntahkan. Yang memuntahkan mulut. Okey. Okey, saya nampak. Okey. Nampak? Berapa lapis ni? Kira yang memuntahkan tu manusia lah kan Ustaz kan? Ya, Ada manusia. Al-lisan la tamujju. Kita tambah lagi bal al-insan. Tu. Bahkan manusia yang muntah. Faham tu? Okey. Sebab itulah lidah tu ada unsur majas. Lidah. Betul tak? Jadi dari nampak tak? Al-lisan la tamujju bal al-insan. Okey. Lepas tu dari situ lahir tak unsur musyabahah? Alakah musyabahah situ? Ada tak musyabahah? Musyabahah, kalau musyabahah antara pena tadi. Musyabahah bainal, saya tulis bagi, bainal qalam wal insan. Atau bainal qalam wal insan. Ada tak unsur musyabahah? Set. Tadi Dr. Suraya pening, sekarang saya pula. Lisan tak memuntahkan, bahkan manusia. Jadi lahirlah majas. Sebab Pada perkataan lisan. Lepas tu step seterusnya, kalau begitu, nampak tak di situ lisan itu menjadi bandingan kepada qalam. Yang muju tu. Kan? Okey, saya pergi laju. Saya pergi slow sikit. Tidakkah lisan tu merujuk kepada yang muju? Betul. Baik, bila lisan merujuk kepada yang muju, tidakkah ada kaitan di situ? Yang muju tu siapa? Pen. Yang muju tu siapa? Dia terkait dengan pen. Pena. Pen. Jadi tidakkah di situ ada unsur musyabahah antara pen dengan insan tadi? Ada. Itulah saya sebut musyahabahah bainal qalam wal insan. Ada. Dia umpama macam pen, dia ada hujung lidah dia, insan pun ada lidah juga gitu kan? Bukan gitu. Sebab kedua-duanya boleh melontarkan dari sudut, pen tu dia boleh melontarkan sebab dia ada hujung pena yang akan keluarkan dakwat. Manusia dia boleh memuntahkan sebab dia ada lidah yang akan melontarkan kata-kata. Gitu. Saya nak boleh juga kalau doktor nak faham macam tu, sebab bila dia sebut muntah. Tapi isu yang besar di sini bukan soal ada hujung lidah, mata, pena, tapi sebab kalimah qalam tu sendiri memang mengandungi makna mata, mengandungi makna hujung lidah. Tetapi sebenarnya yang dikatakan ada musyabahah di situ bukan dari sudut rupa bentuknya semata-mata, tetapi dari sudut perbuatan tu. Yelah, dari sudut lontaran Ustaz. Ya, benar. Sebab mata ataupun lidah pena, dia boleh melontarkan dalam bentuk penulisan. Betul. Manusia Mulut boleh, lidah manusia boleh melontarkan, mulut manusia lah kan. Sebab kalau mulut pun tanpa lidah dia tak boleh melontarkan, tak faham nanti kan. Jadi perlu ada lisan untuk membentuk
perkataan tu. Jadi Hmm. lisan manusia melontarkan dari sudut perkataan. Macam tu dia punya musyabahah. Boleh ada tak musyabahah? Jadi di sini bila doktor sebut lidah manusia tu yang jadi hilang makna makniyah tu, dia sebenarnya lidah itu ganti kepada insan. Jadi dia bahasa asal dia, mata pena memuntahkan dakwat sebagai makna manusia memuntahkan makanan. Macam tu. Tapi bila manusia itu tidak disebut, diganti dengan lidahnya, lahirlah makniyah. Boleh tak? Lahirlah makniyah. Maknanya lisan itu, lidah itu ada pada manusia. Macam tu lah ya. Sebab Lidah itu sebagai ganti kepada manusia. Sebagaimana qalam tadi. Dalam benar. Tak adalah dalam sangat, sebab kita baru nak berfikir je sebenarnya. Dia punya apa, bila kita pilih tadi majaz dia pada lisan tu boleh terimalah, sebab dalam ayat ni kalau kita cerita pasal pen tetap pen. Kan? Pen tetap pen. Dia tak ada majaz kat situ. Kalau kita nak kata insan pun tetap insan, dia tak ada majaz kat situ. Tak ada. Jadi majaz itu pada lidah. Ya. Lidah tu pula disebut memuntahkan. Betul. Bila memuntahkan, itu bukan perbuatan lidah, itu perbuatan manusia. Betul. Tu dia ada banyak layer nak kena fikir. Lepas tu maka di situ ada alaqah dia, adalah perkaitan di antara pen dan juga manusia, di mana perkaitan itu berlaku secara makniyah kerana musyabbah bih dia tidak disebut secara terang-terangan. Ya, nanti lepas ni kan, selain daripada ada jadual ni, kita akan buat satu-satu. Tasbih apa semua sekali kita akan buat satu-satu. Boleh, kita akan buat. Musyabbah apa, musyabbah bih apa, macam pernah kita tulis kat atas tu sebelum ni. So sekarang ni table ni sangat membantu. Lepas tu sekarang ni taudih al-alaqah ni pula, iaitu tashbih tashbih al-qalam bil insan. Fi apa? Muj. Larut talat dari sudut lontaran. Melontar dia. Muja. Fi muji. Fi muji memuntahkan apa? Dakwat. Dakwat apa dia? Al-midad. Fi muji al-midad. Nampak? Tu dia. Jadi qarinah di sini apa qarinah? Qarinah dia yang muju, tak boleh? Qarinah dia. Perkataan yang membantu kita. Yang muju. Yang muju kan? Yang muju tu yang bantu kan? Selain daripada yang muju, lisan tu pun qarinah juga. Qarinah ni dalam bentuk keadaan keadaannya. Keadaan. Haliyah kan? Keadaan. Sebab yang muju tu ayat kan? Melontarkan. Bukan ayat tu disebut lafziah juga? Ya? Bukan ayat tu disebut lafziah juga? Ayat mana? Yang muju? Yang muju. Yang muju bukan lafziah sebab dia tartib tu sekali. Keadaan. Konteks lah. Okay. Tak apalah, yang tu kalau rasa keliru, tengok yang muju dengan lisan tu. Ustaz, saya nampak musyabahah dia sebab pen boleh melontarkan kata dia bila dia menuliskan, dia boleh melontarkan satu perkataan. Manusia dia ada lidah, itu yang dia punya unsur makniyah itu, dia ada lidah yang boleh melontarkan perkataan juga, tapi bezanya pen dalam bentuk penulisan, dakwat dalam bentuk apa kita panggil dakwat suara, macam itulah kan dia pen suara ke? Tak, pen dalam bentuk penulisan, bila dia melontarkan
dakwat kan. Bagi orang nampak. Tapi kalau manusia, dia dalam bentuk suara yang dia keluar, Lafaz. lontaran lafaz dia tu. Ya. Itu musyabahah dia kan, Ya. alaqahnya. Boleh? Okey, cukup takat tu dulu lah. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung. Okay. Patutlah saya faham sebab dia ambil hanya frasa ni, sebab itulah penulisnya tulis mutanabbi yasifu qalman, sebab dia nak nampakkan itulah yang akan diumpamakan, betul tak? Sebab dia tak bagi frasa-frasa yang sebelumnya. Ya. Faham? Suruh qalaman. Baik. Okey dulu, tak sempat habis juga bincang ni. Saya harap sahabat-sahabat semua boleh bersabarlah benda ni. Dia menjadikan kami semakin muda otaknya. Muda sungguh. Kembali muda. Sebab dia jadi nampak tadi tasrihiyah tu sebab Ustaz, sebab apa, zalaman tu kan, bila dia didahulukan kan, kita akan nampak dia dulu kan. Sebab tu saya macam saya terfokus dekat dia. Tapi sebenarnya lisan tu yang jadi fa'il yang dia kena tengok perkaitan yang utama dulu. Bila A dengan B tu jangan hilang. A dengan B tu jangan hilang. Yang muncul terkait dengan lisan. Jadi kena tengok dua tu dulu. Tally tak tally. Zalaman tu A lain. Betul. Zalaman tu pun A juga sebenarnya. Tapi dia benda lain pula. Sorry. Zalaman tu bukan A, B tu. Sorry. Betul. Dia B. Dia musyabbabih sebenarnya. Tapi musyabbabih yang hanya disebut unsurnya. Ya. Dia musyabah dia midat, dakwat, tak sebut. Itu kat sini jadi tasrihiyah. Nanti kita buat sebab ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم تمم لنا تقصيرنا في اداء واجباتنا وقضاء اعمالنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت وليها مولاها. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. أنا وإياكم. Jazakallahu khair Ustaz.